Alah, minumlah. Ini je yang ada pun. Terima kasih. Kalau awak dah tahu perangai budak ni macam ni, yang awak buat ke sana tu kenapa? Kalau awak nak bersembang sangat dengan kawan awak, ajak kawan-kawan datang rumah. Rumah ni pun dah penuh plastik sebabkan budak ni lah. Manalah saya tahu nak jadi macam tu. Saya tengok dia main elok je tadi. Bukan sekali tau jadi macam ni. Dah 3 kali jadi benda yang sama tau. Semua benda tu bukan murah, mahal. Awak ingat saya dicuak duit ke? Toke balak ke apa? Susah sangat ke? Abang. Susah sangat ke cakap ni ya? Susah sangat ke yang ikut cakap? Abang apa ni? Jangan macam tu. Budak lagi ni kan? Abang, anak kita ni tak sama macam budak lain, tahu tak? Dia tak normal macam budak lain. Kalau nak marah tu marah saya je lah. Tak payahlah nak jadikan anaknya mangsa. Kalau awak dah tahu dia tak normal macam budak lain, awak jagalah dia. Susah sangat ke nak jaga? Sekarang ni abang nak cakap saya tak pandai jaga anak lah. Macam tu. Saya dah bayar pun ganti pasu dekat jiran tu. Tak ada pun dia bising-bising. Abang je yang bising. Kenapa? Macam mana saya tak bising kalau semua duit yang keluar ni daripada poket saya? Awak boleh tolong tak? Saya seorang je kerja dalam rumah ni. Dan nak botak kepala saya ni memikirkan hutang. Saya tak tahulah awak nak buat macam mana. Saya ada RM50 je. Awak fikirlah macam mana nak buat belanja rumah dengan RM50. Mal, aku nak pinjam 100 boleh Mal? Aku nak guna buat bayar... Ya, aku faham. Yelah, sekarang semua tengah susah kan. Okey. Hello, Rip. Rip, aku nak pinjam 100 boleh, Rip? Yelah, duit tengah sesak sikit lah, Rip. Jom. Okey, mak janji nanti kalau mak ada duit, mak beli ya. Tak nak. Hakim! Minta maaf, Cik. Anak saya tu dia autism. Maaf. Hakim! Yeay, je ni! Tak habis buat perangai tu tak? Dah lah tu, mak penat! Tak habis buat perangai! Kenapa tu? Budak tu buat hal? Abang ambil kat mana surat khabar ni? Nak buat apa? Abang kutip kat pejabat. Nak jual nanti. Jangan bagi sangat budak tu tengok handphone. Sakit mata dia tu nanti. Nak buat macam mana? Nanti kalau tak bagi, dia tak nak makan pula. Awak dah makan ke? Dah. Tadi saya makan. Abang habiskanlah lauk tu. Ambilkan.
bukan marah sebab pasu ni pecah. Pasu ni boleh ganti balik. Tapi nanti esok kalau dah besar, main campak-campak juga lagi barang. Lepas tu terkena kepala mak ke, kepala orang ke, kepala pecah, siapa nak ganti? Jangan dulu. Berdiri kat situ diam-diam. Ni, nanti yang kaki pula luka, siapa yang susah? Mak juga kan yang susah? Dia yang kat situ. Hei, tak ada ke orang nak buat yang pasu tak pecah-pecah? Ya, dia pula yang main handphone. Kau tak nak masuk tidur ke? Sekejap lagi lah. Bang, surat khabar yang banyak-banyak tu mana jual dah? Mana ada jual? Hari tu abang tanya dia berapa dia nak ambil. Dia nak ambil RM2 je. Baik, tak payah jual lah. Buat penat dah. Abang simpan dekat mana? Ada kat store tu. Saya nak boleh. Awak nak? Nak buat apa? Awak nak berniaga nasi lemak bungkus Elok lah, boleh tolong abang cari duit. Cantik tak? Cantik? Nanti abang ambil lagi surat khabar lama. Boleh? Awak nak buat apa banyak-banyak? Nak buat pasu ni lah, nak buat jual. Cantik kan? Ada ke orang nak beli pasu kertas awak ni? Ha? Saya tengok tak mendatangkan hasil pun. Ikut awak lah. Yang surat khabar banyak-banyak tu, kalau saya nak boleh. Alamak, kami nak guna sebenarnya. Tak maaf Tak apalah. Dek. Kenapa kak? Nak buang ke surat khabar ni? Saya nak buang kak. Kak nak ke? Boleh, kalau akak nak. Boleh je kak. Lagipun saya memang nak buang ni. Boleh? Boleh? Boleh weh. Terima kasih. Kak, kalau akak nak surat khabar lagi, lain kali akak datang je kat sini. Saya ada banyak lagi stok surat khabar lama ni. Ya ke? Ya, boleh kak. Bolehlah, Dek. Terima kasih. Sama. Kak, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam.
Jom. Alhamdulillah. Cantiknya Farah. Kau buat jual ke ni? Memang niat nak jual pun. Tapi tak ada orang nak beli. Kau jual kat mana? Ada letak kedai bawah tu. Tapi itulah. Dia bagi balik sebab tak ada siapa nak beli. Lah, Nia, apa kata kalau kau cuba jual sendiri? Buat marketing sendiri, buat video sendiri. Mana ada modal, Kak? Handphone ada? Ada. Kau ambil je video cantik-cantik, lepas tu kau upload dalam media sosial kau. Kau letak je mana-mana media sosial kau. Mana tahu rezeki kau. Kadang-kadang orang ni bila depan mata tak nak beli, tapi bila dah jauh mulalah ramai mata nak beli. Ni, berapa kau jual? Entahlah, Kak. Saya pun tak tahu nak letak harga berapa. Kalau macam tu, jual kat akak 100, boleh? Bolehlah, Kak. Tapi lain kali kalau kau nak jual kat orang lain, kau jangan jual murah. Nanti penat lelah kau, semua tak berbaloi. Kalau kat akak tak apalah jual murah. Kalau dekat orang lain ni mau pergi 300-400 boleh dapat ni. Lepas ni, kau cuba je buat video tu. Lepas tu kau masukkan dalam media sosial kau. Mana tahu rezeki anak kau tu. Pukul terredup dompet kosong. Setiap hari hanya bertahan. Mimpiku simpan di balik senyum. Meski hati hampir menyerah, aku masih di sini, bertahan di badai sepi. Walau dunia terasa berat, ku bernyanyi agar tak lepas. Harga naik, harapan pun jatuh. Langkahku tetap ku teruskan. Ni Farah, dah masukkan dah video pasu kau dalam media sosial kau? Dah. Dah berapa dah laku? Belum ada lagi. Kalau macam tu, akak nak beli lagi satu, ada tak? Biar betul, Kak. Betul lah, takkanlah akak nak main-main dengan kau. Kau ingat yang akak beli dengan kau hari tu kan? Kawan akak beli dengan akak 400, kau tahu tak? Ya ke, Kak? Iya, untung aku, kau tahu tak? Itu yang nak beli lagi satu dengan kau ni. Tapi kali ni, akak akan bayar kau 300. Lepas tu akak jual 400. Bolehlah akak untung 100. Boleh? Boleh. Lepas tu kan lagi satu. Lepas ni kau cuba buat live pula. Buka beg kuning ke, beg orange ke. Manalah saya pandai buat semua tu, Kak. Akak ajar. Phone ni akak ajar kau. Sini. Okey. Hai. Pasu ni dia buat daripada kertas. Jadi kalau jatuh ke, campak ke, baling ke, insya-Allah tak pecah. Kalau encik berminat boleh tekan begku. Salam. Masya-Allah. Terima kasih Datin. Ya Allah, terima kasih sebab dah beli pasu dengan saya. Nanti kalau Datin berminat lagi, nak tambah lagi koleksi, boleh je tekan dekat beg kuning tu ya. Hai. Waalaikumsalam. Salam. Hai. Sihat alhamdulillah. Salam. Ya. Hai semua. Assalamualaikum. Okey, saya ada jual pasu, dia buat daripada kertas.
Mimpiku simpan di balik senyum, meski hati hampir menyerah. Aku masih di sini, bertahan di badai sepi. Bang, dah gaji ke? Belum. Awak ada nampak beg duit orang? Tu? Pasu awak banyak ke laku? Bolehlah bang. Sikit-sikit. Abang sebenarnya nak... Tak ada apa. Abang pergi kerja dulu ya. Macam mana aku nak pergi kerja ni? Minyak pun dah habis. Harap cukuplah RM2 dalam wallet ni ya. Shilling dah ada. Alhamdulillah ya Allah. Lepas buat duit minyak semua ada sikit lah duit belanja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Puan, kami dari Mawib, Puan. Kuat ni. Cantik, Puan. Saya dengar Puan perlukan bantuan perniagaan ni buat masa ni. Berapa jumlah bantuan yang Puan perlukan untuk permulaan ni? Bagi jalan gelap berlalu, terang ku temukan. Setiap duka jadi pelajaran. Kini ku bangkit, ku rasakan kebebasan. Akhirnya ku berdiri tinggi, impian dulu kini ku miliki. Tak lagi takut, ku pun mengerti. Oh, Alhamdulillah rezeki hari ni ya. Jom makan. Dulu aku dianggap asnaf yang menerima bantuan duit zakat dari Mawib. Aku menerima bantuan kewangan dan juga tunjuk ajar dalam mengembangkan perniagaan juga dari Mawib. Kini aku tidak lagi bergelar asnaf. Berkat usaha gigih aku, kini aku pula bergelar pembayar zakat. Alhamdulillah. Kenapa awak tak makan lagi? Kau nak makan kat hotel? Ish, mana ada abang. Membazir je tau bayar mahal makan. Baik saya masak je. Kenapa? Tak sedap yang saya masak? Sedap. Tak makan lagi pun dah tahu ni sedap ni. Iyalah tu. Baca doa dah. Macam belum lagi. Assalamualaikum, saya Nur Intan Julia.
founder kepada Julia Design, produk saya paper mache. Nak cerita bagaimana saya dapat ilham untuk menghasilkan produk paper mache ni, pasu kertas. Daripada hasbat Allah kurniakan saya seorang anak istimewa, autism. Dia jenis anak yang suka lempar barang dekat rumah. Dia suka pecahkan barang. Daripada situ bermulalah saya dapat idea macam mana saya menghasilkan pasu saya daripada kertas. Saya belajar sendiri cara untuk membuat pasu daripada kertas ni. Saya belajar daripada YouTube, saya belajar daripada Google. Bertahun juga lebih kurang, berapa bulan, lebih kurang dekat 2 tahun juga saya belajar sampai saya confident nak jual paper mache saya sampai saya dapat hasilkan satu produk yang berkualiti. Pada satu hari tu saya dapat panggilan daripada Mawib. Perintah nak join tak usahawan Mawib. Masa tu saya tak tahu lagi Mawib tu apa. Saya cakap why not kan, tak ada masalah pun saya join. So bila saya join baru saya tahu dekat Mawib tu ada bahagian untuk usahawan daripada kecil, berniaga kecil, mereka bantu sampai berjaya. Bagi yang tak tahu dekat Mawib ni, diorang akan bagi kita bantuan dari segi pusingan modal. Bukan setakat tu, diorang akan bagi kelas lagi. Kelas untuk kita macam mana cara kita nak handle company, handle account, macam mana cara kita nak pasarkan pasaran kita melalui media sosial. Macam-macam kelas dia bagi. Mawib sangat-sangat membantu saya sampai ke peringkat yang sekarang. Bila perniagaan saya mula dikenali, mula mendapat sambutan, jadi kehidupan yang lebih selesa daripada dulu. Alhamdulillah. Daripada seorang penerima zakat, akhirnya saya jadi penyumbang zakat. Alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang, pemberi-beri zakat ke luar sana. Sebab kalian, hasil zakat kalian dapat membantu orang-orang seperti saya untuk berjaya dalam bisnes dan dapat keluar daripada masalah kemiskinan ke, kewangan ke. Terima kasih banyak-banyak.